Alhamdulillah, it's new day, it's new vlog 2026. Let's go! Hari ni kita nak uruskan anak punya keperluan sekolah. Hari ni kita nak pergi beli barang-barang sekolah anak. Yang mana tak cukup, yang mana dah ada, tak payah belilah. Yang mana tak cukup tu kita top up lah. So this is the day. Kalau korang nak follow macam mana family kami settlekan urusan persekolahan anak, let's go. Kita ada dekat sekolah anak aku. Settle beli barang-barang sekolah. Tengok, jom kali. Buku-buku sekolah. Tai tak ada tahun ni Tai tak payah pakai tahun ni. Just standby baju koko macam tu je lah. Itulah tanggungjawab tiap-tiap tahun sebelum masuk sekolah. Itulah tanggungjawab kita. Walau ajak sekolah. Not bad. First time mengantar anak aku masuk sekolah menengah Sebelum ni dia sekolah rendah. Sekolahnya lain sikit. Oh, not bad. Excited tak? Sekolah baru? Okay. Let's. Okay, settle urusan anak punya sekolah. Now kita nak pergi makan lah. Early lunch lah hari ni. Kita early lunch. Brunch. So, nak tengok kita orang lunch kat mana? Jom, let's go. Siapa pernah makan dekat sini? Sambal hijau. Nice. So ini hari kita lepak sini lah. Alhamdulillah settle makan. So tu je lah kot dari ni. So far pagi ni punya aktiviti. Kejap lagi kita sambung lagi petang. Tengok apa benda kita boleh buat. Malaysian Vlog 2026. Thank you for watching. Alhamdulillah sampai rumah. Kita rehat dulu. Lagi petang sikit kita sambung tengok apa lagi errand yang kita boleh settlekan. Banyak lagi kerja sebenarnya. So guys, saja nak share dengan korang, in case kalau korang nak cari produk cut sugar ataupun sugar free liquid sweetener, roja kita Magic Drop dari RBW Lab. Yeah. Thank you for watching. Minggu terakhir cuti sekolah 2025-2026 ni, korang apa plan cuti dengan anak-anak korang? Share sikit dekat komen. Aku pun untuk cuti ni, cuti pendek kan, cuma 3 minggu. So mungkin kita just layan anak jalan-jalan dalam KL lah. Kita play tourist. So nak tengok macam ni kita play tourist, check out kita punya next video. Alright. Selain daripada tu, korang persiapan anak-anak untuk pergi sekolah ni next week macam mana? Semua okey ke tu? Aku doakan untuk golongan bapa-bapa, semoga urusan korang Allah mudahkan. Semoga kelengkapan anak-anak untuk sekolah Allah lancarkan. Allah permudahkan jalan untuk korang dapatkan, completekan Sebab aku pun sebagai seorang bapa pun terkesan juga. Kita sama-sama merasa. Semoga Allah bantu kita semua. Alhamdulillah aku dah berjaya settlekan anak aku punya barang sekolah, buku sekolah, baju sekolah semua dah settle. And ni pun first time anak aku lompat daripada SK kepada SMK. Semoga Allah mudahkan urusan aku mendidik anak yang makin remaja ni. Kita pun tahu macam mana. Sebab kita pun pernah remaja, betul tak? Ya, semoga Allah permudahkan. Bismillah, Rabbi yassir wa la tu'assir. Let's go! Assalamualaikum Kalib. Okay tak? Okay tak? Asal? Biarlah, yang nak record je. Tak boleh. Okay, let's go.
Assalamualaikum. Nah ni. Alamak, ada kopi pula. Nah. Uncle bagi kat awak. Dah okey tak? Awak pakai tak tu? Di Magic Drop ni awak pakai tak? Amin ni, this one awak pakai tak? Yeay. Okay guys, tadi dah settle kita delivery kita punya Magic Drop dekat regular kita. So next kita nak jalan-jalan pergi next pasar malam. Jalan-jalan pasar malam. Ya. Yeah. Alhamdulillah. Jom dah sampai pasar malam. Sekarang kita ada dekat Subang Perdana. Jom kita tengok apa ada dekat pasar malam Subang Perdana pula. Yang ni pasar malam yang ada dekat area Subang Perdana. Antara one of aku punya favourite pasar malam. Sebab kat sini buah-buah murah, sayur-sayur pun murah, macam-macam boleh dapat. Makanan pun banyak. Jom kita tengok apa dia. Baru sampai, mari boleh rasa satu paket. Boleh. Wah, sini ramai orang kan. Macam-macam ada jual. Ada ayam goreng, yang tauku, buah, sayur, daging semua ada. Korang patut datang kat sini kalau korang nak rasa vibe pasar malam yang best. Pasar malam Subang Perdana. Ni ya guys, barang yang dapat dicari dekat pasar malam. Alamak, bismillah. Rockmelon aku. Ya Allah. Happy member dapat rockmelon. Allah kabulkan. Settle pasar malam. Okay, so now kita nak balik dulu. Esok kita sambung Play Tourist. Kat mana? Stay tune. Kita punya vlog. Nanti depan ni kita tunjuk apa kita buat esok.